Korang bayangkan, korang tengah bawa van jenazah. Korang tahu dekat belakang van tu hanya ada satu mayat yang kurus kering. Tapi van tu rasa berat macam korang tengah bawa 1 tan besi buruk. Malam ni aku nak bawa korang ikut Amir dan Malik. Bukan sekadar perjalanan 300-400 km, tapi satu siri gangguan yang akan buat korang terfikir 2 kali sebelum nak drive sorang-sorang malam ni. Ingat, pesan petugas hospital tu satu je: jangan berhenti sebab dia tengah tunggu kau buka pintu. Jom kita mulakan. Aku Abos dan ini adalah Abos Shadow Story. Cerita malam ni dikirimkan oleh Amir, seorang pemandu van jenazah yang terpaksa pencen awal sebab satu malam yang mengubah hidup dia selamanya. Kisah ni sangat menarik dan sangat unik bagi akulah. Jadi aku cadangkan korang cari tempat yang selesa, relax dan hayati cerita yang Amir bagi dekat aku ni. Kepada korang yang ada pengalaman seram, korang boleh hantarkan cerita tu dekat description box dekat bawah. Mana tahu cerita korang akan aku ceritakan di video yang akan datang. Untuk cerita kali ni, kita dengarkan cerita unik daripada Amir dan Malik. Malam tu, pukul 11 tengah malam, suasana dekat warung Pak Mat sangat suram. Amir dengan Malik ni dia lepak dekat satu warung Pak Mat. Lampu Kalimantan warung tu berkelip-kelip. Bunyi kipas siling yang berdecik menambah rasa tak selesa. Amir dan Malik tengah best layan teh tarik. Amir perasan malam tu tak ada seekor kucing pun yang selalu minta makanan dekat meja diorang. Semua kucing dekat situ duduk jauh-jauh. Bulu masing-masing tu meremang, pandang ke arah jalan besar yang gelap. Tengah-tengah diorang tengah berborak, telefon Amir berbunyi. Skrin telefon tu tunjuk nombor hospital. Suara kerani dekat hujung talian tu kedengaran terketar-ketar. Dia kata ada satu jenazah perlu dihantar segera ke Gerik. Bayaran yang ditawarkan sangat tak masuk akal, terlalu tinggi untuk satu perjalanan yang biasa. Malik yang dengar harga tu, dia terus suruh Amir setujukan je. Tapi Amir, dia rasa ada satu vibe yang tak best yang lalu dekat tulang belakang dia. Sesampainya diorang dekat perkarangan hospital, kawasan unit forensik tu gelap. Cuma ada satu lampu jalan yang dah nak mati. Hospital mana? Takkan aku bagi tahu untuk jaga privasi. Bau ubat antiseptik bercampur dengan bau tanah basah lepas hujan. Amir perasan fan dia rasa macam sejuk walaupun aircon tak pasang pun. Dekat situ diorang nampak seorang petugas hospital, kita namakan dia sebagai Fakrul, bukan nama sebenar, tengah berdiri sorang-sorang sambil hisap rokok dengan tangan yang menggigil-gigil. Fakrul ajak diorang duduk jap. Dia tak terus bagi dokumen, tapi dia cakap dia nak cerita sesuatu sikit tentang mayat ni. Dia kata petang tadi dia ada dipanggil lah ke flat blok B dekat satu rumah flat ni. Satu blok yang terkenal dengan pelbagai kes jenayah dan misteri. Tapi kes ni lain. Pengerusi flat panggil sebab jiran tingkat 4 tu dah tak tahan dengan bau busuk dan bunyi bising dari rumah yang paling hujung. Rumah seorang lelaki tua yang penduduk dekat situ panggil dia sebagai Tuan Guru. Tapi hakikatnya dia adalah seorang bomoh sihir. Fakrul cerita saat dia melangkah masuk ke koridor tingkat 4 tu, bau busuk tu bukan macam bau mayat yang biasa. Dia kata bau tu bau macam bangkai bab 1.
Bab 1 kau faham lah maksud bab 1 tu, yang direbus dengan belerang. Body macam pelik sikit. Jiran-jiran semua berkumpul tapi tak berani nak dekat. Ada seorang saksi bagi tahu Fakrul, walaupun bomoh tu dah 3 hari tak keluar, jiran selalu dengar bunyi orang yang tengah mengasah parang, dan macam ada bunyi suara perempuan tengah menangis dari dalam rumah tu setiap kali azan maghrib. Bila Fakrul pecahkan pintu, rumah tu kosong tanpa perabot. Yang ada cuma ratusan botol berisi cecair keruh dan gumpalan rambut manusia yang digantung dekat siling. Mayat bomoh tu ditemui dalam keadaan yang agak ngeri juga. Mata bomoh tu dia terbeliak, lidah dia hitam, terjelir-jelir, dan tangannya mencengkam lantai simen sampai ada part kuku dia tu dah tercabut. Fakrul kata masa dia nak angkat jasad tu, dia ada dengar bisikan halus. Dia bisik, "Jangan hantar aku balik." Masa Fakrul dan tim dia nak bawa turun mayat tu menggunakan lift tu tiba-tiba terhenti. Lampu lift mati. Dalam gelap-gelap tu, dalam kegelapan tu, Fakrul dengar ada bunyi kain kafan dikoyak-koyakkan dari dalam beg mayat. Bila lampu hidup balik, beg mayat tu dah beralih posisi. Daripada terbaring dekat bawah tu, jadi berdiri tegak dekat satu sudut lift. Semua petugas masa tu dah hampir nak lari, nak tinggalkan mayat tu seorang-seorang. Tapi disebabkan tugas, mereka selesaikan juga. Fakrul cerita lagi, masa dia nak mandikan jenazah tu dekat hospital, dia perasan perut mayat tu macam buncit semacam je. So bila dia tekan sikit, perut mayat tu keluar beratus-ratus ekor ulat hitam yang besar daripada mulut mayat tu. Dan yang paling memang gila sekali lah, Fakrul nampak ada benda merayap-rayap dekat bawah kulit muka mayat tu, seolah-olah ada makhluk hidup yang tengah cuba cari jalan keluar melalui rongga-rongga. Lepas habis Fakrul cerita-cerita tu, Fakrul serahkan botol air doa dekat Amir. Dia pesan dengan nada yang sangat serius masa tu, "Amir, mayat ni bertuan. Barang dia tengah cari tuan baru. Masa kau bawa van tu, kalau kau dengar suara aku panggil kau, kalau ada kau dengar suara aku panggil kau dekat jalan nanti, kau jangan menyahut. Tu memang bukan akulah." Amir dan Malik mula rasa takutlah, seram. Tapi diorang dah terikat dengan kontrak, dah tak boleh nak cancel. Masa diorang nak angkat keranda jati tu, Amir terkejut. Keranda tu sangat berat. Malik sampai terpaksa panggil pemandu van yang lain untuk tolong angkat. Sebaik sahaja keranda tu masuk ke dalam van Hiace tu mendap sikit ke bawah. Tayar belakang tu nampak macam kempis sikit, macam bawa muatan yang berat, macam 2 tan lebih kurang berat. Bau bunga melo tiba-tiba ada dalam van diorang, memenuhi ruang van. Bau dia tu. Pukul 1 pagi, masa ni Amir dah mulakan pemanduan dia. Malik duduk dekat sebelah. Dia terus peluk beg yang berisi botol air doa tadi. Jalan raya masa tu sunyi sepi. Amir perasan setiap kali dia pandang cermin pandang belakang dekat van tu, dia nampak bayangan hitam tengah duduk mencangkung dekat atas keranda tu. Dia gosok-gosokkan mata dia, bayangan tu tiba-tiba hilang. Tapi bau busuk belerang tadi memang tiba-tiba muncul balik. Dah masuk lebuh raya, tiba-tiba radio van yang tadi tak buka pun, dah tak on pun, on sendiri. Dia terbuka sendiri. Bukan keluar lagu, tapi bunyi suara Fakrul yang tengah menangis minta tolong. "Amir, tolong aku, Meh. Aku sesat dekat blok B." Malik dah mula menggigil. Amir teringat pesan Fakrul. Dia terus tutup radio tu dan kuatkan zikir. Tapi suara tu berpindah pula dari tingkap belakang. Tiba-tiba, dam! Sesuatu yang besar hentam cermin depan van.
Amir ingatkan batu. Rupanya segumpal besar tanah merah yang basah. Cermin depan van penuh dengan tanah dan cacing tanah yang tengah merayap. Amir gunakan wiper, tapi tanah tu bertukar jadi lendir hitam yang busuk. Pandangan Amir terganggu masa tu. Dia hampir terbabas masuk ke bawah lori tangki yang tiba-tiba muncul dan tiba-tiba hilang. Malik tiba-tiba menjerit. Dia tunjuk ke arah tingkap sebelah kiri. Ada satu kelibat putih, pocong, tengah bergerak seiring dengan van diorang. Cara dia bergerak bukan melompat-lompat macam pocong yang biasa kita tengok dalam cerita-cerita Melayu, tapi dia meluncur laju gila. Muka pocong tu dikatakan hancur dan dia asyik hentakkan kepala dia dekat tingkap van. Bam! 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 Cermin tingkap tu mula retak. Amir pecut sampai 140 km per jam, tapi benda tu tetap ada dekat sebelah. Dekat tengah-tengah jalan gerik yang gelap tu, diorang dengar suara Mak Amir panggil daripada luar. "Amir, berhenti nak. Mak ada dekat tepi jalan ni." Amir nampak kelibat mak dia yang tengah berdiri dalam hujan lebat dekat tepi hutan. Hati Amir luluh. Dia hampir nak tekan brek, tapi Malik jerit, "Tu bukan mak kau, meh. Jangan berhenti." Amir teruskan pecutan. Air mata dia mengalir sebab gangguan tu dia bermain sikit dengan emosi dia. Tiba-tiba jalan raya yang diorang lalu bertukar jadi jalan tanah merah yang sempit. Pelik kan? Diorang masuk ke satu kampung yang sangat sunyi. Amir nampak orang kampung dekat situ. Semua berdiri tegak, tak bergerak. Tapi bila van tu lalu dekat, baru diorang perasan penduduk dekat situ semuanya berjalan terbalik. Tangan dekat bawah, kaki dekat atas, sambil kepala diorang berpusing 360 darjah memandang van diorang. Benda dekat belakang van tu dah mula buat kerja. Malik rasa ada tangan sejuk yang pegang leher dia dari celah seat. Malik menjerit. Dia nampak kain kafan mayat bomoh tu dah menjala masuk ke depan macam ular. Amir ambil air doa. Dia simbah ke belakang. Kedengaranlah satu raungan yang sangat ngeri, sampai gegendar telinga diorang rasa macam nak pecah. Van tu bergegar macam nak terbalik. Pukul 5.45 pagi, diorang sampai dekat sebuah kampung pedalaman dekat Gerik. Suasana sangat sejuk dan masa tu tengah berkabut. Waris arwah dah tunggu dengan muka yang sangat menyeramkan, macam tak ada perasaan. Diorang ambil keranda tu tanpa ucap terima kasih pun pada Amir dan Malik. Masa diorang usung keranda tu ke kubur, Amir nampak keranda tu macam ringan gila, macam tak ada apa-apa isi pun dekat dalam keranda tu. Sebaik saja waris tu hilang dalam kabus membawa keranda, Amir terasa macam bulu roma dia meremang tahap maksimum masa tu. Dia cek bahagian belakang van. Dekat situ, dia nampak kain kafan yang diorang bawa tadi tertinggal, basah dengan cecair hitam, dan dekat atas tempat duduk dia ada sebatang kayu nisan lama yang tertulis nama penuh dia, nama Amir. Amir tak tunggu lama. Dia terus melompat masuk van. "Malik, kita kena gerak sekarang." Enjin van tu meraung kasar, seolah-olah bergelut dengan sesuatu yang tengah pegang tayar dekat bawah tanah. Amir pecut keluar dari kawasan tu, tapi jalan yang diorang lalu rasa macam tak ada penghujung. Kabus makin tebal masa tu sampai diorang memang tak nampak jalan. Tiba-tiba diorang nampak cahaya lampu dari sebuah masjid dekat tepi jalan raya besar. Amir terus pusing steering dan masuk ke pekarangan masjid tu tepat-tepat masa azan subuh berkumandang. Sebaik saja suara azan tu bergema, van diorang tiba-tiba mati enjin dan satu bau busuk belerang yang amat sangat keluar dari exhaust van.
Seorang imam tua keluar dari masjid tu dan meluru ke arah van diorang. Dia pandang Amir dan Malik yang dah lembik dalam van. Imam tu tak tanya banyak. Dia terus ambil air kolam masjid dan dikatakan dia siram ke seluruh van sambil mulut tak henti baca ayat suci. Imam tu bisik dekat Amir, "Korang bawa benda yang salah. Syukur korang sampai sini sebelum matahari naik." Imam tu bagi diorang minum air tawar dan suruh diorang berehat dalam masjid sampai hari siang. Bila diorang sampai balik ke bandar dengan bantuan saudara Amir yang datang jemput, kedua-dua mereka jatuh sakit. Amir dan Malik terlantar demam panas selama seminggu. Amir kata setiap kali dia tutup mata, dia nampak muka bomoh tu tengah tersenyum dekat kaki katil dia. Malik pula meracau-racau pasal Nissan tu sampai terpaksa panggil ustaz untuk ubatkan. Van jenazah tu pula terus tersadai dekat depan rumah. Tak ada sesiapa berani sentuh sebab setiap malam jiran akan dengar bunyi orang mencakar daripada dalam. Selepas minggu demam, Amir ambil keputusan untuk jual je van tu dan berhenti terus dari kerja hantar jenazah. Dia sedar kontrak syaitan bomoh tu mungkin dah tamat, tapi parut yang ditinggalkan pada mental diorang takkan pernah hilang. Cukuplah sekali, Amir kata. Sampai sekarang, kalau dia nampak van putih dekat jalan raya, tangan dia akan menggigil secara automatik. Dia ingat, dia flashback balik kisah yang dikena pada hari itu. Itulah dia penceritaan penuh kisah Amir dan Malik. 300 km yang penuh dengan air mata dan ketakutan. Nasib baik diorang sempat sampai ke rumah Allah. Kalau tak, mungkin Nissan yang diorang jumpa tu dah terpacak dekat atas kubur diorang sendiri. Terima kasih Amir sebab kongsikan cerita yang sangat best ni bagi aku. Korang dekat luar sana kalau ada tak cerita yang lagi keras dari ni, komen dekat bawah. Jangan lupa like, share dan subscribe Abos Shadow Story. Aku Abos. Jangan biar bayang-bayang korang berjalan sendiri. Assalamualaikum.